Siapa hari tu yang dah tengok I buat Originaut Cushion review, hari ni I ada segmen baru. If korang masih confused lagi nak pilih shades yang mana, I akan swatch semuanya untuk korang. Janji korang kena tengoklah sampai habis. Gigih no, aku nak swatch satu-satu untuk korang. So dekat tangan I sekarang ni, I ada 6 jenis shades: fair, fair beige, light warm, light neutral, medium neutral, tan neutral. Sekarang kita nak test the oxidation of the Originaut Cushion Foundation. Yang ni kita dah test for about 3 hours ago sebelah fresh applied. Korang boleh nampak dia punya oxidization sangatlah bare minimum. I boleh kata dia punya level of oxidation lepas 3 jam tak adalah begitu ketara. Tapi I memang boleh puji tau, finishing dia sangatlah cantik. Dia bagi that kind of natural glow. Dia macam ada sedikit shining effect, tapi tak adalah berkilat sangat, macam which is like okay. So korang pergilah try Cushion Foundation The Originaut.